Cubaan seorang lelaki membeli barangan kemas menggunakan wang palsu bernilai kira-kira RM30,000 terbongkar di sebuah kedai emas di Cabang 3 Kuala Terengganu pada Khamis. Kejadian berlaku sekitar jam 3.10 petang apabila suspek berusia awal 30-an datang bersendirian ke premis berkenaan dan berurusan membeli beberapa barangan kemas. Ketika jurur jual memeriksa wang tunai yang diserahkan, wang berkenaan didapati mencurigakan sebelum suspek bertindak agresif dan melarikan diri. Suspek meloloskan diri menaiki sebuah Pro 2 Azia biru gelap yang menggunakan nombor pendaftaran palsu. Polis mengesahkan tiada kerugian dialami dan kes disiasat mengikut Seksyen 489B Kanun Keseksaan kerana menggunakan wang palsu. Rakaman kamera litar tertutup sedang dikumpulkan bagi membantu siasatan. Manakala orang awam serta peniaga diingatkan supaya lebih berwaspada terhadap transaksi tunai mencurigakan. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danchen melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.